Dia dah kan? Tapi kamera ni memang tak tu. Tak on. Oh. Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua boleh duduk. Terima kasih. Okey, apa yang awak semua nampak dekat hadapan ni? Gambar situasi apa? Sekolah. Jadi awak semua ni baru datang daripada mana tadi? Kantin. So apa yang awak boleh, kalau awak tengok gambar sendiri ataupun apa yang pengalaman awak pergi tadi, apa yang awak boleh nampak kat sini? Situasi apa? Banyak budak Beratur lagi. budak mengambil tak Mengambil makanan. Ha? Ada budak mengambil makanan tak bayar. Ada? Ada. Siapa budak tu? Ada sugar. Lagi ada apa lagi? Budak-budak yang di makanan. Sampah. Ada Makanan rumah renti. sampah. Makanan renti. Makanan. Okey, makanan ada makanan apa kat kantin sekolah kita tadi? Nasi lemak. Ada nasi lemak. Okey, mula-mula kita tengok dulu. Timbun. Okey, kalau ni tempat dikenali sebagai kantin. Okey, itu tempat. Okey, siapa yang ada? Siapa awak sebut tadi? Siapa yang ada? Boleh. Lagi? Makcik kantin. Apa? Takkan betul nak tulis makcik? Kantin. Uncle kantin. Kantin. Makcik kantin ke? Sebutan dia Aboy apa? kantin. Uncle kantin. Itu apa bahasa yang sesuai kita nak panggil abang, acik, akak tu? Bob chef. Chef. Dia menjual, jadi nama dia Peniaga kantin. Apa lagi? Tadi awak jalan sekali dengan siapa tadi? Dia cikgu. Bilik rahsia. Okey. Bilik rahsia. Apa yang berlaku? Banyak orang makanan. Dan banyak murid-murid cakap. Okey. Apa tadi? Membeli. Lagi? Buang sampah. Membuang sampah. Makan, beratur, banyak lagi. Itu adalah perbuatan. Okey. Jadi apa barang yang ada kat kantin tu? Kalau dalam gambar ni apa yang ada? Boleh nampak tak? Nasi lemak yang Mana nasi lemak? Nasi lemak lagi? Belum. Roti lagi? Lihan. Tomato. Buah-buahan. Minuman. Kuih lapis. Kuih lapis. Kuih manis. Dekat kantin sekolah kita ada kuih tak? Ada. Kuih apa sekolah kita? Kuih apa? Roti jala. Roti jala. Coklat jala. So pada hari ini kita akan melihat, tengok
macam mana kita nak membina sesuatu ayat berdasarkan situasi. Contoh, kita tengok tempat kat mana kantin, siapa yang ada. Contoh yang saya bagi satu contoh. Ini ialah kantin sekolah saya. Jadi kita tengok siapa murid. Nak ambil murid yang mana satu? Nak ambil yang beratur ke nak makan ke yang bawa makanan ke yang bawa sampah? Kursi. Okey. Murid yang berada di mana? Meja makan. Apa yang berlaku? Dia lepak. Sedang makan. Sambil. Okey, apa yang ada atas meja tu? Table ada kasi lemak. Air kopi. Air manis. Susu tu baik. Bagus. Bagus. Tapi itu adalah kategori barang ataupun makanan. Jadi susu ni baik untuk baik untuk kesihatan. Lepas tu kita pun perlu menceritakan nilai murni tu. Jadi kita perlulah makan secara Berseimbang. makanan tu seimbang tak? Apa yang ada atas meja tu? Sandwich. Sandwich. Ada karbohidrat tak? Karbohidrat apa? Nasi. Nasi, Pasta. protein apa protein? Roti dan daging. Daging ada tak tu? Ada ayam goreng. Ayam. Lepas tu telur tu apa? Roti. Roti. Sayur apa? Ada tak tu? Sayur dan buah-buahan. Kalsium ada? Apa kalsium? Susu. Susu. Jadi ayat dekat bawah tu nilai murni kita perlulah makan makanan yang seimbang. Okay, jadi apa yang cikgu nak adalah cikgu nak salah seorang daripada awak boleh tak buat macam cikgu tunjuk contoh tadi, semua awak sambung satu persatu. Okey. Siapa yang berani nak cuba? Oh, masa ni awal lah. Dia ada enam bukan empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa nak cuba? Tapi kena situasi lain lah. Siapa nak cuba? Saya dulu boleh dulu. Seorang je cuba. Nanti cikgu akan bagi kepada kumpulan. Nanti kena bincang dengan kawan sebelah. Okey, seorang dulu cuba. Nawak nak cuba? Itu semua. Boleh? Okey, siapa? Nawak nak cuba? Ada nama. Okay, sambil Nawak buat, cikgu nak bagi panduan dekat awak semua. Sedap tak ni? Tapi kena buat secara berpasangan. Fikir tengok ayat apa yang boleh buat. Rozai buat dengan Amin tau. Bincang dengan Amin. Bincang dengan Nawak nanti. Puan dengan tim Maya. Muhammad dengan Indra. Siapa? Ni sedang membuat sampah tu. Apa aktiviti ke apa? Aktiviti apa? Siapa? Seorang je. Mu? Boleh kau lagi. Sampai? Ya? Okey. Dekat kakak puan masuk ni lah parking kat luar tu sebab Apa Nazir yang ada berlaku? ni. Rasa puan
Betul kan. Okey. Ya, boleh. Okey. Okey. Saya tunggu. Ini apa? Sedang membuang sampah ke aktiviti ke apa yang berlaku? Okay, sambil-sambil Nawa buat. Ustaz lagi mana? Itu tak nampak. Nampak? Kata apa tu? Di kantin. Apa? Okay, cikgu nak terangkan pasal kat panduan. Okay, sudah ada 6 perkara. Bersama tadi, di manakah situasi ini? So, situasi ini kita berlaku di okay. Siapakah yang terlibat? Macam cikgu bincang tadi, apakah yang sedang berlaku? Apakah sedang berlaku tu? Memanglah ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang berjalan, ada yang berbual, faham tak? Okay, aktiviti tu bawa cerita. Berbual, sedang menunggu giliran, sedang lebih tahu, kita kena fikirlah. Apa? Ini ayat. Okay, lepas tu, apakah barang yang kamu nampak? Duit. Mana duit? Tu kat kantin tu. Duit. Okey, apakah nilai mudi yang kita boleh pelajari? Tapi anda kata ada yang buat dulu. Kalau macam korang rasa ni barang tak ada lah, tinggalkan. Kalau nilai mudi tak ada, tinggalkan. Tapi sama-sama kita bincang boleh? Okay, bincang ikut pasangan masing-masing. Tulis dekat sini. Kita cuba buat soalan boleh? Cubalah cuba. Okey, semua cikgu bagi masa lebih kurang dalam 3 minit. 15 minit. Sejam. Sejam habislah masa cikgu. Dia 3 jam. Okey, cuba 15 minit. Bincang pun. Kena buat seorang. Saya bincang sama mati je. Kena buat seorang. Ada di kertas. Ha? Dia macam ni nama. Wali dan nama apa? Siapa yang nama apa? Apa ni? Apa yang semua berlaku tu? Kalau berlaku tu air berdua, duduk. Duduk. Sambil duduk. Tengah berbual. Siapa yang rasa nak buat seorang? Ustaz nak buat seorang ke? Nak cuba buat seorang? Cuba fikir siapa yang boleh buat dengan kawan, buat dengan kawan. Siapa yang nak buat seorang, boleh buat seorang. Cuba fikir. Ini fikir tak? Orang buat ibu. Tak faham bagi tahu sebab apakah yang sedang berlaku dengan aktiviti itu dia hampir sama. Jadi macam Amin dia dah tanya cikgu, siapa tak faham dia tanya cikgu. Faham tak okey? Apa? Apa yang sedang berlaku dengan aktiviti macam mana kan? Di manakah situasinya dekat dengan sekolah? Apa yang sedang berlaku? Cikgu tu memang buat apa? Berdiri, kalau masa dia berdiri tu dia buat apa? Apa tu buatan dia? Apa yang sedang dilakukan? Apa yang
Saya kata tak bagi tahu lah. Faham tak? Dia berdiri lepas tu dia tengok-tengok. Dia buat apa? Macam mana? Di mana kan ni? Ini tak mana ni? Tulis. Kau. Bagusnya. Korang je. Dalam buka panduan tu, siapa tu tulis orang je. Kalau cikgu, cikgu. Kalau murid lelaki, kalau murid perempuan. Jangan tulis cikgu, murid. Macam kantin jangan tulis macam tu. Tulis satu je. Kalau nak tulis peniaga, tulis peniaga. Faham tak? Kalau nak tulis murid perempuan, tulis murid perempuan saja. Tadi contoh namanya apa tadi? Pasal apa? Barang tadi apa? Contoh depan yang dia buat. Barang ataupun makanan apa? Ada susu, ada protein, ada karbohidrat. Lepas tu, apa nilai nilai itu tadi kita makan makanan yang actually. Tadi buat kena buat lain lah. Contohlah kalau nak buat sama pun, cuba fikir idea apa. Cuba fikir idea lain. Cuba. Kalau boleh buat nama tak apa. Okey, siapa kan ada? Dalam gambar ni, siapa ada? Abang Iqbal. Siapa ada ni? Siapa ni? Ni siapa? Ni siapa? Untuk apa ni? Ini ambil lah. Orang tu tak tahu. Kenapa Mami? Mai, ini aktiviti tahun lepas. Apa nak buat? Bukanlah, bagi saya lah. Kita tahu. Saya nak apa saya? Cepatlah. Duduk. Lama panjangnya. Kan baju hijau tu dia buat menjaga anak-anak murid. Cikgu tak pernah pakai baju hijau. Tu cikgu, baju hijau. Ini cikgu kan. Baik. Nanti cikgu nak datang depan bentangkan. Seorang-seorang Berapa? Saja. Okey, mana awak bincang dulu dengan Wildan. Buat sama-sama dengan Wildan. Nanti buat sama-sama. Buat sama-sama. Ada 10 minit lagi. Okey. Ambil 4 minit. Sedang 200 atau boleh buat satu je. Mana ke? Astagfirullahaladzim. Jalan.
Buat balik. Berubah. Mana yang boleh belajar? Ada 10 minit lagi. Ini Macam kita tengok titik kau tinggi. siapa yang dah siap? Amin dah? Belum, sabar. Semua yang lain siap. Astagfirullah. Barang apa ada? Padu? Ni aduan kami baru. Nampak tak? Ada ini. Mana kau kita bukan dompet hasil. Kita nak bawa barang dulu boleh balik dompet hasil. Jadi mana dia jadi macam Dekat dinding ada barang. Dekat atas tu ada barang. Politik. Bidang apa? Apa bidang? Dia bagi dekat rumah dia buat apa? Barang ni. Habis tu tak jual. Barang. Cikgu kita dah sekolah. Cikgu kita dah sekolah. Ayah. Ini masuk mana ya? Oh,
pelbagai pelbagai tu pelbagai. Pelbagai banyak. Pelbagai. Pelbagai. Ini apa? Redang ke? Amin balik Amin. Oh, dia. Nah, boleh duduk. Nah, apa barang yang ada? Nampak? Orang jumpa silap. Buat. Apa belum siap? Tadi dah belum. Sudah dah? Apa hari ni sikit ni? Sudah dah? Ya. Amin punya ke? Ni saya nampak. Okey. Ini lagi. Nampak lah. Boleh lah tu. Nanti nak baca ke depan. Sebab nanti cikgu nak bagi satu lagi lembaran kerja. Isi sendiri. Tadi bincang dengan kawan kan? Diisi sendiri, nanti datang depan baca kan? InsyaAllah boleh. Ini. Renung. Kepala pun tak apa. Tak boleh. Ini gua 13. Gua kena. Belum. Tadi dah dengan Amin. Belum. Betul lagi tu. Okey, nanti lembaran kerja kedua ni masukkan. Ni dah bincangkan tadi kan? Masukkan sendiri-sendiri punya. Masukkan sendiri. Daripada ni masukkan ke ni. Faham? Ni. Masukkan sendiri-sendiri. Nak fikir. Apa tu lagi buat apa? Kan awak dah tulis kan?
Dah tulis, ada yang dah tulisan, ada yang dah tulis kan. Cuba masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Faham tak? Yang awak dah tulis tu masukkan dalam ni. Tapi dia sama. Ha? Tak apa nanti. Apa lagi? Boleh. Boleh lelaki tu perempuan. Tengok ayat yang cikgu bagi barang kerja tu, cuba bina ayat berdasarkan apa yang telah diberi. Ni macam ni tengok tak ada siapa pun buat yang pakai baju pink ni. Tak ada siapa cuba buat pun, kesian dia. Okey, hanya buat macam dia Supaya sayang-sayang ni. Tak cuba buat pun. Tapi dia ada macam ni kan. Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Ni tak ada kat sini. Dia punya Jalan. Ya, awak ni masukkan dalam ni. Berbual ke berbual? Ber. B-E-R. Mana berbual? Untuk yang ni saya bagi sampai 10. Buat elok. Jangan buat bukan-bukan. Jadi kita panggil seorang-seorang baca kat depan. Baca apa yang awak tulis. Ha. Zainah. Nah, kita tunggu kawan kita. Kita tunggu ini.
Sakinah dah. Awal belum, Amin. Ya ke? Muhammad dah? Dah siap? Adi dah? Belum. Anwar belum? Afwan belum? Firman belum? Nuzal dah? Dah? Buat dulu. Boleh? Muat. Boleh belajar dan tulisan dulu. Okey. Susah dah. Siapa yang dah siap dan volunteer nak baca apa yang dia nampak berdasarkan maklumat yang dia lihat dalam gambar tersebut, situasi di kantin. Siapa yang nak cuba baca? Seperti apa yang lembaran kerja awak dapat, arahan dia apa? Lihat gambar situasi yang diberikan. Okay, awak dah tengok gambar tadi kan? Kita dah tengok sama-sama. Lepas tu gunakan jawapan daripada kad panduan. Kad panduan tu yang mula-mula tadi tu, yang ada dengan kotak tu, yang awak dah isi tu kan. Lepas tu, apa tujuan dia? Untuk membina ayat yang mudah. Kemudian baca ayat tersebut di hadapan Allah. Siapa nak cuba yang dah siap? Indah nak cuba? Tak nak. Jom nak cuba. Amin nak cuba, Amin? Cuba baca awak punya. Okey, bangun. Tak, awak baca je kuat-kuat. Okey, awak pilih situasi mana ni? Awak pilih siapa? Ya, awak baca dulu. Baca dulu. Ini lah, tak baca ini lah. Kantin sekolah, okey, lepas tu mana Bob? Tengah nampak tu ada dia. Okey, Bob. Okey, betul? Presiden berbual pasal Abu Bual. Apa aktiviti tu? Mana disiplin? Okay, dia kata, awak kata kalau dia kata buang sampah, kita kena apa? Nilai murni dia. Kita perlu jaga kesihatan tu kebersihan. Kebersihan. Amin, duduk, terima kasih. Siapa lagi nak cuba? Juga nak cuba? Okay, ini ialah kantin. Lepas tu, dia nampak. Okay, mana dia? Okay, okay, lepas tu apa yang berlaku?
sudah. beratur. Beratur untuk helikopter. Okey, kemudian membagi kepada orang yang beratur. Okey, apa barang yang ada? Dan roti canai itu adalah makanan. Dia apa nilai murni? Kita perlu mencuba makanan dan minuman yang baru untuk kesihatan. Okey, terima kasih Uzai. Okey, Muhammad cuba. Beratur. Okey, beratur di sini. Alright. Itulah Muhammad punya. Okey, siapa lagi nak cuba? Siapa nak cuba? Anwar. Cuba. Lagi nanti kejap lagi kita juga okey. Okey. Satu kuat-kuat. Pada depan, pada depan. Okey. Saya nampak kawan saya Azim. Mana Azim? Kalau nama ke mana dia? Okey, Azim. Okey, apa yang berlaku? Membawa makanan. Okey, aktiviti ke meja makan. Okey. Membawa nasi goreng dan air. Lepas tu alright. Kita perlu membawa makanan secara berhati-hati supaya tak jatuh dan tak tumpah. Okey, terima kasih Anwar. Sajidah nak cuba? Ha? Awal lepas sajidah, okey? Ini sajidah. Okey, baca apa? Tempat ini ialah Tuan. Okey. Senang. Kita adalah membuang sampah. Mana yang ada? Adalah apa yang dipegang tu? Kita buang. Jadi dia pegang apa? Sampah. Nilai murni dia. Betul. Apa yang ada? Kita perlu menjaga. Apa dalam buang sampah? Menjaga kebersihan dan memastikan penting dalam keadaan bersih. Okey. Dah. Terima kasih Sajidah. Okey. Nama? Okey, nama Lan. Tu kita nak cuba. Bagi Liza cuba ke? Bagi yang Okey, nama. Gelas. Tempat ni ada aktiviti sekolah. Okey. Saya dapat ambil dan mengenai Ambil mana ambil dalam gambar? Ni, gelas tu. Ni, kau nampak? Lepas tu, ambil gelas tu. sampah. Sampah. Okey, lepas tu, kita biji. Buat sampah. Okey. Bersihkan kawasan ini dengan sampah. Ke sampah. Lepas tu, lepas tu, yang ni. Jaga kebersihan.
kasih awak. Okey, berdasarkan apa yang kawan-kawan awak bentangkan, berbeza tak? Berbeza tak? Tapi cikgu belum tak dengar lagi yang ni, cikgu ni. Dia berdiri baju hijau. Siapa ada buat? Adi ada buat? Adi? Adi buat kan? Tak? Terus lagi. Lepas tu ada Anci tu. Makcik pakai baju warna pink, apron warna purple tu. Tak ada apa pun buat. Semua buat yang duduk, yang berjalan, yang buang sampah, yang beratur. Okay, jom kita cuba buat yang cikgu lelaki tu. Okay, siapa ni? Nak bagi nama apa? Cikgu? Jalal. Cikgu Jalal. Cikgu Jalal pakai cermin mata. Okey, apa yang berlaku? Cikgu Jalal tengah berdiri. Tengah berdiri. Okey, apa aktiviti yang sedang dilakukan oleh Cikgu Jalal? Tengah memantau murid-murid. Memantau murid-murid yang apa? Yang tak ada cedera ke, yang tak bayar ke, yang berlari dekat kantin. Okey, barang cikgu tu ada bukan barang tak? Cikgu ada bukan barang tak? Tak ada. Kalau tak ada tak apa. Okey, apa nilai murni yang kita boleh lihat apa cikgu dah buat tu? Standard baik hati. Baik hati, lagi? Jaga budak. Jaga budak. Jaga murid. Jaga keselamatan murid. dan berwaspada sekeliling Jadi cikgu Jalal menjaga keselamatan dan sentiasa berwaspada. Berjaga-jaga, berjaga berwaspada, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Tadi cikgu Jalal menjaga keselamatan murid di kantin itu. So, ini seperti apa yang awak dengar tadi, ada kawan awak yang buang sampah, ada yang buat duduk, ada yang buat berjalan. Tapi ini adalah situasi di kantin. Maksudnya dalam kehidupan seharian kita ni terdapat pelbagai lagi situasi-situasi yang lain. Contohnya di perpustakaan, di mall, supermarket, pasar raya, betul? Jadi termasuk apa, di perhimpunan pun ada juga situasi tu. Jadi apa yang kita boleh tengok adalah kena bila apabila awak berada di satu situasi, tengok dulu tempat dekat mana. Apabila tengok tempat, tengok siapa yang ada, siapa yang berada dalam pemandangan awak tu. Okey. Jadi kat situ awak boleh tengok apa yang berlaku, ada orang berjalan, ada orang jatuh, ada orang berjual beli. Kat situ lah awak boleh membina ayat berdasarkan situasi yang awak nampak dalam satu pandang je. Sekali tengok je awak dah tahu. Okey, nampak budak ni pakai baju merah, dia buat apa? Dia jalan kaki pergi mana? Pergi masuk kedai baju. Dia nak buat apa kat kedai baju? Dia beli baju. Faham tak? Okey, apa nilai murni nak beli baju? Kena berjimat cermat. Okey, semua boleh faham? Okey, cikgu rasa itu saja pembelajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap semua boleh faham. Dan nanti lembaran kerja yang cikgu bagi tu nanti dia tampal dalam buku bahasa Melayu, boleh? Okey, kelas itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penipu ni kena. Oh,